إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah sebelum kita teruskan majlis akad nikah, saya ingin tanyakan kepada pengantin perempuan Safiatul Sofia binti Saiful Arif, wali saudari dan nikahkan saudari dengan Muhammad Ihsan bin Safar, dengan mas kahwinnya sebentuk cincin emas tunai. Adakah saudari setuju dan mengizinkan? Setuju Nasib setuju bang. Ibu tak setuju. Dah lambat dengan tanda dia kata ni. Lambat ayat dia ni. Betul bukan dia ni? Betul bukan dia. Baik, insya-Allah. Pengantin perempuan dah setuju dan mengizinkan walinya untuk menjalankan majlis akad nikah. Baik, insya-Allah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya mempersilakan walinya untuk menjalankan majlis akad nikah. Dipersilakan insya-Allah. Tak silap Bismillah. Muhammad Ihsan bin Safar. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia dengan mas kawin binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Sekali lagi ya. Namanya ya. Anda biasa suara sikit ramai dengar dari luar tak dengar. Ramai sikit Muhammad Ihsan bin Safar. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Okey, sekali lagi ya. Dan aku terima nikah ada tadinya. Ikut je tu, baca je. Dari jawapan dah. Apa salah ada. Kalau tak ada jawapan berarti maghrib kan. Dari jawapan dah baca. Aku terima nikah. Sekali lagi. InsyaAllah buat sikit suara lagi. Bismillah. Saya Bismillah. Muhammad Ihsan bin Safar. Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Sekali lagi aku terima nikahnya. Pakainya tu boleh. Sebentuk cincin emas. Sebagai mas kahwin sebentuk cincin emas. Kalau katakan emas ni tahun sebelum yang lain Kahwin sebentuk dia ada boleh. Nanti mula-mula ayah. Betul. Muhammad Ihsan bin Safar. Ihsan akan jawab kepada saya. Ayah teruskan untuk nikahkan kau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kahwinnya sebentuk cincin emas tunai. Habis tunai nanti bila kita jawab aku terima nikah dan sebutkan namanya Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kahwinnya sebentuk cincin emas. Ini kita cuba luruskan dulu sikit pertanyaan salam harapan. Muhammad Ihsan bin Safar. Yes, Ya, saya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah. Aku terima nikah Safiatul Sofia binti Saiful dengan mas kawin Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. boleh. Okey, cuba sikit. Muhammad bin Safar. Ya, saya. Nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan
dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Tunailah tak tunai. Aku terima nikahnya. Aku terima nikah Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas ring tunai. Boleh. Belum raya belum dah. Baik, insyaAllah sebelum kita teruskan majlis akad nikah, marilah sama-sama kita beristighfar bersyahadat dan berselawat, dan semoga majlis kita diberkati dan insyaAllah sama ya. Dari golongan orang yang diridhai dan berkala marwahnya, jadikanlah mereka dari kalangan orang mensyukuri nikmat-Mu dan sabar menghadapi ujian-Mu. Anugerahkanlah keduanya keturunan cucu saleh dan salehah, lelaki dan perempuan. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah nikmat-Mu, murahkanlah rezeki-Mu. Amin. Dan pelihara mereka daripada segala tipu daya serta jauhkanlah daripada perangai jahat. Sempurnakanlah segala cita dan para peserta, kurniakanlah mereka kesudahan yang sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan limpah ihsan-Mu berkenankanlah permohonan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Kurniakanlah kami kebaikan duniawi dan ukhrawi, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku wabillahi taufiq hidayah semoga nama isteri saya bersalah bagi orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Safiatul Sofia binti Saiful Arif selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak kul, tebus talak. لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah sebelum kita teruskan majlis akad nikah, saya ingin tanyakan kepada pengantin perempuan Safiatul Sofia binti Saiful Arif, wali saudari dan nikahkan saudari dengan Muhammad Ihsan bin Safar, dengan mas kahwinnya sebentuk cincin emas tunai. Adakah saudari setuju dan mengizinkan? Setuju
Nasib setuju bang. Ibu tak setuju. Lambat dalam tanda diri kata ni. Lambat kayak ni. Betul ke ni? Betul tadi. Baik, insyaAllah. Berkata perempuan dah bersetuju dan mengizinkan walinya untuk menjalankan majlis akad nikah. Baik, insyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mempersilakan walinya untuk menjalankan majlis akad nikah. Dipersilakan insyaAllah. Tak silap. Bismillah. Muhammad Ihsan bin Safar, Ya saya. aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia dengan mas kawin binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Sekali lagi boleh ya. Apa namanya? Nama penuh. Ya. Anak dia saya cuba dulu sikit. Ramai dengar dari luar tak dengar. Semangat sikit potong. Muhammad Ihsan bin Safar, Ya saya. aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Okey, sekali lagi ya. Benar aku terima nikah kata ni. Ikut je tu, baca je tu. Dari jawapan dah. Apa salah ada. Kalau tak ada jawapan lagi maghrib sekali. Dari jawapan dah baca. Aku terima nikah. Sekali lagi. InsyaAllah buat sikit suara lagi. Bismillah. Saya mengaku. Bismillah. Muhammad Ihsan bin Safar, Ya saya. aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Masih lagi aku terima nikahnya. Pakainya tu boleh. Dia tak ada. Astagfirullahaladzim. Baik. Lama sangat tu. Relax. Muhammad Ihsan bin Safar, Ya saya. aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah Safiatul Sofia binti Arif. Kalau ada pula nama ayah. Ya. Nama ayahnya Saiful Safiul. Saiful Arif. Sabar. Kami nama. Akhirnya nampak. Ada sejuk tangannya. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ihsan bin Safar, Ya saya. aku nikahkan engkau dengan anakku Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah Safiatul Sofia binti Saiful Arif dengan mas kawinnya bentuk cincin emas tunai. Alhamdulillah. Ya, kenal tuan ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan ini dan pertemuan kedua di dalam keadaan kebaikan semata-mata. Ya Allah, bismillah kehidupan ini sebagaimana Kau mesra tanah dengan air. Ya Allah, pertemukanlah kedua-dua perkara ini dengan penuh mesra dan kasih sayang dan sekalian. Amin. Kau jadikan hamba-hambamu Nabi dan Rasulullah kedua-duanya dalam keseringan kasih semesta Nabi Allah dan Rasulullah dengan Hawa, Nabi Yusuf dengan Zulaiha, Nabi Ayyub dengan Rahmah, Nabi Rahimah dan Hajar, Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Musa dengan Zafran, dan dengan kaum muslim dan dengan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isterinya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terkaya sifat mesra, surah
pasti mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini. Dan Amin. tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan benar, dan lanjutkanlah usia keduanya dalam keberkatan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa, dan akalkanlah hubungan keduanya dalam persefahaman dan kasih sayang yang berkah. Tu cakap mana? Ya, tak masuk. Nah, kalau nak masuk boleh tak? Masuk je. Dari bawah boleh. Kita tak nampak pengantin nanti masuk je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan nomor kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Zal, kepada Allah tu bawah Subhanahu boleh? wa ta'ala Tu bawah. dengan limpah rahmatnya dapat Duduk, bersama tu bawah. kita berkumpul. Tu bawah je. Alhamdulillah, Duduk lah, boleh, boleh. Mengisahkan nikah dan Muhammad Ihsan bin Safar. Dan insyaAllah pasangannya Safiatul Sofia binti Saiful Arif. Dan insyaAllah walinya pada petangnya Tuan Saiful Arif bin Sakuman. Dan insyaAllah bersama kita dua orang saksi. Ini saksi yang pertama Tuan Muhammad Azmi binti Jamil. Dan insyaAllah saksi yang kedua Tuan Muhammad Haidar Nizam bin Tumiran. Dan insyaAllah semua yang hadir pada petang ini akan menjadi saksi majlis pernikahan yang Muhammad Ihsan bin Safar dan pasangannya Safiatul Sofia binti Saiful Arif. InsyaAllah sebelum kita teruskan majlis akad nikah, saya ingin bacakan sedikit khutbah nikah. InsyaAllah khutbah nikah ini secara ringkas dan khasnya kepada pasangan pengantin insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Sekali. 1, 2, 3. Kita dah dengar di bawah. Kini ikut. Ya. Keras. Masuk lah. Alright, get ready, Semai. 1, 2, 3. Semai. 1, 2, 3. Okay, pista sekali. Semai. 1, 2, 3. Tak, dia kena awak duduk. Jangan bang.